Bacaan surah Al-Fatihah seperti biasa. Lepas tu kita sambung dengan doa. And then kita boleh start lah lesson. Ready? Ya, baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa khabar Adam? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay, so kita nak discuss homework yang saya ada bagi pada kelas yang lepas. Saya akan buat dan jadi co-host, so Adam boleh share screen. So Adam present dulu homework macam biasa, kita akan discuss and then kita akan sambung ke hari ni punya bab ataupun topik ataupun lesson lah. Di kelas yang lepas pun kita ada discuss pasal 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah, bagi Tuhan. Lepas tu kita ada juga discuss pasal satu sifat harus. So Adam dah hafal ke ataupun dah aware ke 20 tu? Contoh kalau masuk exam ke nanti Adam dah tak, maksudnya tak adalah macam asing lah. Dah. Okay, Alhamdulillah. Boleh tak Ustazah? Dah boleh present screen dah? Saya buat pakai kertas. Oh iyalah, lupa pula. Sorry. Okay, tak apa. Kalau macam tu, Ustazah akan present screen yang Adam punya kertas tu. Dah download ke yang Ustazah ada minta Adam download tu? Application untuk scan dokumen. Dah. Dah, okay. So untuk next time, better lah kalau Adam boleh scan terus, and bila Adam scan dekat situ dia akan mudah lah untuk kita akan tengok teks dia, sebab sekarang kalau yang Adam hantar kat salah satu dia tak clear sangat in terms of dia punya teks, dia punya gambar macam blur-blur kan. So kita nak kalau boleh clear lah tulisan tu. So kalau Adam guna yang app Cam Scanner tu, dia akan lagi mudah lah untuk kita tengok. Okay, boleh tak sebelum kita Ustaz akan share screen, Ustaz akan buka kat sini. Tapi saya nak quiz dulu sikit tentang 20 sifat tu. Kalau boleh jangan tengok lah bahagian apa nama ni. Saya nak tanya dulu apa maksud dari, Ustaz akan sebutkan perkataan bahasa Arab dia. Lepas tu Adam boleh sebutkan dia punya bahasa Melayu dia. Boleh try? Maksud dia. Hmm, Yang tu saya tak hafal lagi lah. belum hafal. Cuma dah familiar lah kiranya. Dah. Okay. Ada kita try lah. Kita try je. Saya bagi satu perkataan iaitu iradah. Iradah tu Adam pilih je. A maksud dia berkuasa. B maksud dia kekal. C maksud dia berkehendak. Bukan hendak. Okay, good. Yang kedua, kaunuhu muridan. A, keadaannya berkehendak, keadaannya mengetahui, ataupun keadaannya mendengar. Yang mana? Uh, Keadaan dia bukan mendengar. Apa tadi? Berkehendak. B. B yang mana? Keadaannya mengetahui. Ah. Okay. Sebenarnya, kenapa saya tanya ni? Sebab kan, saya nak Adam familiar lah. Saya akan share screen sekarang. Muridan dengan iradah sama je. Kalau perasan. Muridan dengan iradah. Tengok Nampak tak share screen, Ustazah? Nampak? Nampak yang ni kan? Iradat kan? Berkehendak menentukan. Iradah tu datang dari perkataan arada yuridu. Kalau bahasa Arab orang kata man aradallahu bihi khairan. Kalau apa yang manusia tu Allah nak kebaikan untuk dia, falyufaqihu fid din. Maka Allah akan ajar pada dia agama.
Ada perkataan arada yuridu. Iradah tu berkehendak sendirilah. Menentukan ni just tambahan je. Kalau perkataan muridan ni sebenarnya sama je dia punya kata dasar dia. Kaunuhu muridan. Okay. So, kalaulah Adam tengok betul-betul kat sini, sebenarnya dia berulang ni. Kudrat qadiran. Iradat muridan. Alimun ataupun ilmu kat sini aliman. Haya hayyan. Sami'a sami'an. Sami'an basiran. Basiran ni basiran. Kalamun mutakalliman. Nampak tak? So sebenarnya ni boleh copy paste dia daripada perkataan kudrat. Cuma satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam yang pertama ni sahaja yang dia memang sendiri. Dia tak ada copy paste kat bawah. Daripada kudrat ni dia akan mula qadiran. Boleh nampak tak? Dia punya persamaan ataupun kita cakap perkembangan kata lah. Nampak? Maksud dia pun sama sebenarnya tu. Jadi sebenarnya Adam punya kerja ataupun tugas untuk menghafal ni lagi mudah. Kalau ikut lagu tu pun lagi senang. Yang saya nyanyi pada kelas yang lepas tu yang Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun hayyun hayat tu sama sama' basar kalamun qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bila ada lagu macam tu memang dia akan stick lah kat kita punya memory. So nanti pun kalau ada exam, contoh dia tanya lah, tuliskan 20 sifat wajib bagi Allah. Kita tak kalut dah lah. So kita dah menghafal terlebih dahulu dan maksud dia tu untuk daripada kudrat sampai ke mutakaliman dia senang sebab sama je. Kat sini hidup, kat sini keadaannya yang hidup. Ada perkataan tambahan kaunuhu sahaja. Boleh faham Boleh. Okey. Sampai sini 20 sifat mustahil pun sebenarnya sorry. 20 sifat mustahil pun sebenarnya kalau tengok kat sini sama copy paste juga dari perkataan ajizah ataupun ajzun yang kat sini ni lemah dia akan expand ataupun bertambah berkembang kata dia jadi ajizan. Karahah jadi mukrihan. Jahlun jadi jahilan. Al-mautu jadi mayyitan. As-samamu ataupun kat sini samam. Sama lah dia punya perkataan bahasa Arab tu dasar dia ada summun bukmun umyun. Kalau dalam Quran kan ada kan? Summun bukmun umyun. Teman terbalik lah. Summun umyun dulu bukmun. Tak kisah apa sebenarnya dia punya urutan tu tak ada yang kata kalau sumun dulu lepas tu bukmun salah. Tak ada. Dia okey yang penting ada mention ataupun sebutkan semua. Kemudian cuba kena pandailah tengok dia punya perubahan kata tu jadi apa. Kaunuhu jahilan, mayitan, asamun dari perkataan samam. Lepas tu kat sini a'ma dari perkataan umyun. Abkam dari perkataan bukmun. Maksud yang 6 atas tu je yang sama macam tadi 6 atas yang unik. Adam bukan Adam macam nama Adam tak Adam huruf ain. Kalau ini huduth, fana, mumathiluhu lil hawadith atau mumathalatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi ghairi dengan ta'addud. 6 pertama sama macam dekat dalam yang ini pun 6 pertama dia unik. Yang akhir tu copy paste. Okay? Okay. Alright. So insyaAllah yang ni memang kena hafal. Nak tak nak. Sebab memang akan masuk dalam exam. From time to time, ini adalah soalan yang kalau saya menurut saya lah. Dia macam soalan yang senang. Kalau kita nak jawab tu kira dapat markah confirm. Kalau hafal lagu tu, saya ingat dalam 2 kali saya buat SPM. Untuk subjek tasawur ada dalam apa kemarin tu trial lah. Trial SPM dan juga SPM betul-betul. Dua-dua kali keluar 20 sifat wajib dengan 20 sifat mustahil ni. So itu kalau ada soalan lain yang kita tak boleh nak jawab ataupun kita rasa macam ragu-ragu nak jawab, at least ada soalan yang kita kata soalan selamat. Kita boleh jawab soalan tu sebab kita rasa memang jawapan tu je. Memang takkan berubah-ubah. Okay Kemudian yang last kali adalah lahzah nasyuf. Maybe tak ada lah. Tapi point dia adalah tu lah. And then yang kalau sifat harus ada ingat lagi tak apa dia? Sifat harus ingat lagi tak? Sifat harus. Kalau tadi kan sifat 20 ada 20 wajib, 20 mustahil, satu harus. Sifat yang harus tu apa? Saya dah hantar dekat WhatsApp hari tu. Ingat lagi? Jep. Ni ingat ni. Yang ni memang penting. Fi'lu mumakin ataupun fi'lu kullu mumakin au tarkuhu. Melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. So kira semua tadi tu yang wajib ke yang mustahil. Kalau nak buat Allah buat. Kalau tak nak buat Allah tak buat. So
Mumakin atau tarkihi. Fi'lu kullu mumakin atau tarkihi. Boleh kira dekat satu tangan lah. Fi'l satu, kullu dua, mumakin tiga. Au empat, tarkuhu lima. So kira kat lima. Jari kat satu tangan tu, guna lima jari untuk ingat perkataan ni. Fi'l kullu mumakin atau tarkuhu. Kiralah dengan jari tu. So ini penting lah. Sayang kalau tak hafal yang ni sebab benda ni simple. Dia tak ada macam nak kena kebat ke, soalan cikgu mas ke. Memang just macam tu je. Tak akan berubah insyaAllah. Okay, nice. So tolong Adam nanti next class Ustaz akan test lah Adam punya penghafalan tentang 20 wajib 20 mustahil dengan satu harus ni. Simply because it's easy je. So bila Adam yang ni dah insyaAllah keluarnya, okay kita selamat. Tak keluar kita try untuk yang lain pula. Okay, so saya nak tengok. So dekat sini Adam punya jawapan. Boleh sila tolong present dulu jawapan untuk homework. Nampak kan screen? Nampak. Sila. So, mula daripada satu lah. Satu A, B. Tapi so Syam tak sure kenapa jawapan dia 102 and then satu A akidah. Mana satu ni? Yang mana? Yang mana? Yang ini Satu A. Dua B. Macam tu kan? Betul? Alright. So silalah baca and then boleh jawab. Kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah serta sifat-sifat kesempurnaan berdasarkan dalil nakli dan akli. So Pernyataan jawapan pernyataan di atas merujuk kepada akidah. kenapa bukan akhlak? Sebab akhlak perbuatan. Kenapa bukan syariat? Syariat pun perbuatan juga. Kenapa bukan? Kalau akhlak, dia akan sebutkan tentang sifat mahmudah dan juga mazmumah selalunya. Okay? Take note lah, perkataan ni adalah keyword. Kemudian kalau syariat, biasanya akan sebut pasal ibadah. Syariat biasanya akan sebut pasal um, syariat ni dia sebenarnya lebih meluas, tapi syariat ni boleh sebut pasal ibadah, boleh sebut pasal rukhsah, boleh sebut pasal banyak benda. So syariat ni ada banyak dalam Islam. Syariat dalam Islam kiranya boleh kita cakap yang syumul, yang merangkumi hidup seorang Muslim. So boleh kita cakap pasal ibadah sendiri, pasal akhlak. So syariat tu lebih kepada dia macam total lah. Syariat tu besar. Kemudian kalau ibadah, dia spesifik pasal contoh fikih. Fikih safar orang yang musafir ke, ataupun orang yang nak kena rukhsah kalau qada ataupun jamak dan sebagainya. So Adam kena make sure tengok keyword-keyword ni. So bila dia cakap pasal kepercayaan, keyakinan, ada wujudnya Allah, confirm akidah. Okay? Right, nombor 2. Nombor Sila. 2, berikut merupakan antara sifat wajib bagi Rasul. Saya jawab B. Kenapa B? Amanah, tabligh dan siddiq. Kenapa bukan nubuah? Nubuah maksud dia apa? Bukan nubuat merujuk kepada Nabi. Nubuah. Nubuah tu adalah kenabian. Kenabian. So memang bukan sifat wajib lah. Nubuah tu memang sifat Nabi tu sendiri. Kalau amanah, tabligh, siddiq ada 3. Total sifat wajib bagi Rasul, satu lagi yang missing apa? Satu lagi yang kurang. Fatanah. Ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Memang ni je pairing dia. Ada 4. Okay. Alright. Nombor 3. Silakan. Huraikan jawapan. Bukti kewujudan dan kekuasaan Allah. Ada kejadian langit dan bumi. Yang Adam bagi jawapan kat sini ada. Menciptakan siang malam, hidupkan alam, flora fauna, menciptakan manusia dengan prosesnya. Prosesnya ni maksudnya apa, Adam? Dari segi daripada tanah,
pergi ke Turah. Lepas tu jadilah. Oh, okay. So itulah yang mudghah alaqah tu lah. Ah, Kalau Adam boleh quote ayat Quran lagi bagus. Okay. Next. Alam kubur, alam barzah, alam gaib. Okay. Ini apa? Alam apa ni? Tak nampak sangat. alam perhitungan. Maksud alam perhitungan? Hisab ke? Ah, Okay. Alam perhitungan saya pun tak tahu letak Boleh apa. boleh letak dalam kurungan lah hisab ataupun boleh cakap alam alam ruh. Alam ruh dah letak dah. Alam roh. Letaklah alam roh. Alam perhitungan ni dia macam general sikit. Dia tak alam barzah dengan alam kubur benda sama tau. Kalau Adam pernah nampak sebentar. Did I send it here? Let me check sekejap. Okay, this one. Pernah nampak tak this gambar raja? Tak pernah. Okay. Kita sekarang kat mana? Checkpoint yang keberapa? Yang ketiga. Betul. So, sekarang ni technically kalau kita nak tengok, this is semua alam-alam yang manusia kena lalui. Tapi, alam tu sendiri adalah bukan alam alif Ain, huruf Ain. Alam. So, kalau huruf alam, hamzah, maksud dia sakit. Tapi kalau huruf Ain, alam, Ain, alif, lam. Macam dekat dalam um, surah Al-Fatihah ada alamin. Betul tak? Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dah dia alam. Jadi sekarang ni nak cakap pasal alam. Alam tu sendiri bermaksud tempat realm. Tempat yang mana manusia boleh tinggal dekat situ. Wujud dekat situ. Tak kisahlah dengan fizikal ataupun hanya spiritual. Maksudnya roh saja ataupun roh dan jasad. Tapi point dia adalah tempat kewujudan orang berada dekat situ. Dan mesti ada point. Kenapa Allah ciptakan tempat tu. Okay, so now kita tengok. Kalau Adam tengoklah, kat sini agaknya lah daripada dalam this specific gambar raja, ada berapa alam yang Adam boleh, alam. Ada berapa alam? 9. Hmm? 9. Banyaknya. Kira semua ke? Okay, kita start daripada World of Athar. World of Athar ni maksud dia adalah alam roh. Jadi sebelum kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, kita adalah roh yang nak cakap melayang-layang pun tak sesuai. Tapi basically kita ni roh yang tak bertempat dekat satu tempat je lah. Kita ada dalam satu alam dan nama dia alam roh. So alam roh tu boleh kita jadikan sebagai jawapan sebab dia adalah alam gaib. Yang manusia memang tak nampak. Manusia tak ingat pun kecuali ada dalam Quran yang menceritakan tentang macam mana manusia ketika berada di alam roh sebelum dia sampai ke dalam rahim ibu dia ataupun ditiupkan. Jadi boleh jawapan yang pertama ni adalah alam roh. Kemudian alam rahim, kalau alam rahim tu dia tak kira gaib lah sebab memang dalam tu dah kira dalam uh, kita cakap physicality seorang manusia tu dah ada. Okay? Dunia of course tak ada gaib tapi ada alam jin. Alam jin dalam dunia yang kita manusia tak dapat nak jangkau. Alam barzah kat sini. Sama je. Alam kubur dengan alam barzah sama je. Kemudian dekat sini dia dah masuk ke dalam alam. Kenapa kita cakap gaib? Sebab belum berlaku. Tapi nanti kalau kita dah sampai ke sana, sama ada dekat sini ada ditiupkan kembali roh ke dalam jasad ataupun hanya dibangkitkan kembali, itu kita belum sampai lagi ke situ. Ini ada syafaat, ada hisab, judgement ni hisab. Books dia adalah pembahagian buku ataupun kita cakap pembahagian buku amal lah, amal baik ke amal buruk. Barulah dekat tu ada mizan. Lepas tu barulah ada haud ataupun orang cakap kauthar. Tapi sebenarnya kauthar tu dekat sini. Yang ada yang berpendapat haud yang ni, ada yang kata kauthar dekat dalam syurga. Kemudian dekat sini barulah masuk dalam api neraka kalau setelah dalam mizan untuk orang yang munafik, dia skip. Dia tak boleh sampai kat sini. Dia akan skip pergi kat sini. Ujian terakhir bagi seorang Muslim dan ataupun non-Muslim pun dia akan pergi dekat atas sirat ni, jatuh dia masuk dalam api neraka.
Kalau tak, dia akan melewati gerbang masuk dalam syurga. Sebab syurga ada banyak level, ada banyak pintu. So dia akan boleh pilih lah masuk pintu mana ataupun dia tak boleh pilih. Depends lah ataupun berapa amal dia. Kalau Adam tengok, ada warna grey ni, warna kelabu. Land of Resurrection maksudnya bila dah dibangkitkan kembali, barulah dia akan melalui semua ni. Selagi mana dia belum dibangkitkan kembali, kiranya dia tak boleh masuk dalam sini lah. So sekarang kita ada masih banyak lagi kita punya checkpoint. So kalau ada nak bagi jawapan tadi, sebenarnya boleh je kita cakap apa tiga, sekejap tengok dapat soalan yang dalam buku, apa dia cakap? Okay, contoh alam gaib. So kalau kita nak cakap alam gaib, maksud gaib itu sendiri adalah perkara yang tak dapat kita jangkau dengan mata kepala kita. So kalau alam gaib tu benda yang kita tak boleh nampak, kita hanya boleh dengar selalunya lah. Gaib adalah perkara yang kita tak ada kat sini sekarang. Belum. Okay. Boleh je ada nak kata syurga, neraka boleh. Tu jawapan standard. Tapi kalau kita nak fahamkan dalam konsep alam yang kita diajarkan dalam tasawur Islam, alam adalah makhluk ciptaan Allah yang ada di antara langit dan bumi. Okey, bahagian alam ada dua. Alam musyahadah dengan alam gaib. Contoh, alam musyahadah ni adalah alam yang boleh dilihat ataupun ditanggapi oleh manusia. Perkara macam matahari, bukit, bulan. Sekarang yang kita boleh nampak sekarang lah. Okay. Kalau alam gaib tu literally tak boleh nampak, tak boleh ditanggapi oleh manusia. Contoh, syurga, neraka, hisab, kubur, kiamat, roh, alam roh. Dia tak perlu jadi satu tempat yang manusia berada di situ, tau Adam. So kira benda yang gaib tu dah boleh kira alam gaib dah. Sebab dia apa? Konsep alam dalam tasawur Islam adalah makhluk ciptaan Allah. Boleh faham ke sampai situ? Boleh. So banyaklah jawapan boleh masuk sebenarnya. Tapi kalau Adam nak play it safe, letak je lah alam roh, alam barzah. Kat sini letaklah syurga ke, neraka ke, kiamat ke, hisab ke. Kalau tadi Adam kata alam perhitungan, tu kira hisab lah tu. Okay? Alright, 3 amalan akidah yang menepati hukum syarak. Tengok jawapan tadi mana. 3 amalan akidah. Boleh bacakan ke Adam? So tak faham sangat tulisan. Daripada sini macam very blur. Bertawakal. Okay. Bertawakal yang kedua, ada suatu kekilafan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, istighfar. So macam tak faham. Macam mana boleh jadi jawapan yang ni? 3 amalan akidah yang menepati hukum syarak. Okay. Lepas tu, bertawakal. Cuba boleh tak baca this part? Allah berharap 100%, berharap pada Allah 100%. Dapat kan tu? Dapat berharap kan? Dapat berharap Okay. 100% hanya pada Allah dan Allah mencintainya. Dalil? Inna Allah yuhibbut mutawakkilin. Okay. Tapi kena okay. Ustaz tahu ni bukan Quran Sunnah, bukan PQS, tapi better kalau contoh dalam SPM jangan jawab macam ni tau. I think you already know kan. Dah tahu tak cara macam nak jawab, macam mana nak jawab soalan SPM yang sempurna. Maksudnya macam kena tulis balik soalan. Dah practice dah. Betul. So better lah Adam biasakan. Walaupun ni just homework tuition je ataupun, tapi sebab kita nak prepare untuk SPM, menurut Ustazah sendiri, sebab banyak je orang yang kata, alah relax lah, ni tuition je. Tuition just untuk prepare. Tapi bila kita dah biasa benda tu, kita takkan rasa benda tu penat nak tulis, panjang sangat, rasa macam leceh. Sebab benda tu kita dah biasa. So masa SPM, kita akan rasa macam natural je. Ada Ustazah punya kawan sendiri, memang budak cemerlang. Tapi sebab masa tuition, ni bukan subjek agama lah, subjek macam maths, formula, macam tu lah. Dia dah biasa tulis shortcut bila tuition. So bila SPM betul-betul, dia memang terlupa betul-betul yang dia kena tunjuk jalan kerja dia. Dan sebab tu dia dapat C untuk maths, padahal dia boleh dapat A. So benda tu just iktibar lah untuk kita ambil. Dan kita tanya juga kat dia, macam ni boleh dapat C? Dia kata, I tak buat jalan kerja. I baru teringat masa I dah submit paper, dah keluar pada dewan. Takkan nak masuk balik. So masa tu memang menyesal sangat-sangat. Try your best, selagi mana ada waktu, ada time, masa untuk buat homework ni, Adam duduk, boleh tulis lagi mana boleh dalam format yang sesuai dengan SPM. Sebab Adam nak ambil SPM. Lainlah kalau untuk orang yang belajar, memang bukan untuk jawab exam, Ustaz tak akan bring up pun benda ni. So, contoh,
Startlah dengan perkataan, 3 amalan akidah yang menepati hukum syarak adalah, pertama, bertawakal. Contohnya ataupun maksud dari tawakal adalah macam tu. Sebab point macam ni macam susah nak faham. Dan Allah mencintainya ni, tak tahu, saya tak tahu kalau A ni Allah kena ada A besar, lepas tu kalau ada Subhanahu Wa Taala SWT. Biasakan tulis formal, sebab sekali lagi saya ingatkan Adam belajar untuk SPM. Okay, sekarang ni lah kiranya. Okay, Allah SWT ALLAH and then SWT, biasakan. Kemudian kalau susah masa SPM dulu, tulis dalam bahasa Arab Subhanahu Wa Taala tu. Subhanahu Wa Taala ataupun sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa SPM lah, diorang tak ada kata kena tulis semua bahasa Melayu. Yang penting kita tulis formal dan nampak tu mudah dan uh, apa kita cakap, memudahkan untuk pemeriksa baca. Tu je. Dan Ustazah sering kali diingatkan daripada semua cikgu pun, tolong awak jawab soalan, awak jangan ingat awak suka sendiri tulis. Dan awak faham. Selagi saya faham, okeylah. Tak, awak ni menulis untuk pemeriksa. Kalau pemeriksa hari tu mood dia buruk, dia tengok awak punya tulisan macam apa, lepas tu dengan tak kemas, dengan ada pula yang tulis short form, memang dia bagi awak fail. So masa tu kita orang semua takut lah masa SPM lah. Kiranya cikgu tu bagi nasihat yang beliau sendiri dah berpengalaman. Beliau pun dah pernah jadi pemeriksa SPM. Bukan paper kita je pemeriksa nak check. Pemeriksa akan check semua paper dan kita kena make sure memudahkan urusan dia. Sama. Konsep dia sama. Memudahkan urusan orang lain. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Itu je. Dan practice lah. Biasakan. Okey, satu lagi. Kekhilafan adalah ada huruf H dan saya just tak faham kenapa tiba-tiba ada satu kekhilafan. Maksudnya apa ni? Poin nombor 2 ni apa Adam nak sampaikan sebenarnya? Ada satu contoh, ada satu masalah khilaf lah. Okey, apa yang missing sebenarnya pada sini? Apa yang kurang daripada ayat Adam ni? Jika. Jika Dia tak boleh tiba ada sesuatu macam So what's your point? So kira macam ada satu kekhilafan. Untuk menjawab soalan memang kena bagi ayat-ayat ataupun perkataan yang make sense lah. So bila Zura baca ni macam ada satu khilafan. Macam kita pula risau. So jika bukan yang Zura tak faham. Kita sebagai manusia yang baca boleh je faham sebenarnya. Kalau kita lah jadi student kan. Alah takkan tak faham. Bacalah 2 kali ke 3 kali mesti faham je. Sebab kita dah biasa cakap dengan tak formal. So kalau kat sini jika bagi seorang Muslim ataupun jika timbulnya sesuatu kekhilafan, maka seorang Muslim haruslah terus ataupun seorang Muslim perlulah merujuk secara langsung kepada Al-Quran ataupun Sunnah agar dia mendapat mengetahui salah BM ni dapat mengetahui kebenaran dan tidak tersasar daripada jalan yang lurus. Betullah siratal mustaqim dalam kurungan macam tu. So ada bagi poin-poin Adam ada tulis tak ni sekarang? ada. Okay, good. Nanti tolong hantar balik correction ataupun pembetulan. Kemudian next kita cakap istighfar. Dapat redha ni bukan reda. Kalau macam ni tulisan dia adalah reda. Kalau bahasa Melayu lah. Redha kena ada HA. Dapat redha ataupun keredaan Allah SWT dan menghilangkan dosa seseorang ataupun dosa Muslim tersebut. Macam tu. Okey. Sekarang ni Ustazah nak Adam fahamkan dulu soalan. Sebab Adam punya jawapan ni tak salah. Tapi dia macam terlalu kreatif. Maksudnya apa? Bila dia kata, nyatakan 3. Apa tadi soalan? Nyatakan 3 amalan akidah yang menepati hukum syarak. Okey. Hukum syarak refer je pada rukun Islam, rukun iman. Yang basic. Kita boleh cakap mengucap 2 kalimat syahadah. Kita boleh cakap beriman kepada rukun iman yang 6. Kita boleh cakap menjauhi perbuatan syirik. Yang itu confirm betul. Sebab kalau ada bagi jawapan macam ni, dia kreatif tau. Tapi takutnya pemeriksa macam, hukum syarak. Tapi Adam tak quote ayat Quran. Contohlah kalau yang ni je jawapan Adam bagi. Kira dia lebih kepada, pada pendapat saya, kalau ada soalan yang cakap, pada pendapat anda, bolehlah bagi jawapan yang kreatif macam ni. Dan saya kata tak salah. Cumanya dia tidak mengikuti, kita cakap syarak tu confirm balik kepada rukun iman, rukun Islam. Kemudian yang paling basic, menjauhi syirik iaitu uluhiyah. Ikut balik dalam bab ni cakap pasal apa? Kan bab tadi ni cakap pasal akidah, akhlak, ibadah, syariat, semua tu kan? So make sure mengikutilah apa yang kita dah belajar.
Kalau dia kata pada pendapat anda, bolehlah Adam menjawab macam tu. Tapi memang menurut saya pun rasa macam semasa saya belajar SPM dulu, ada je kali waktu-waktu yang saya rasa macam, boringnya. Takkan jawapan semua nak kena ikut textbook. Tak adalah, boleh. Cumanya untuk selamat sebab kita nak markah sekarang ni. Okay? Alright, and then jelaskan 3 kepentingan amalan akidah yang menepati hukum syarak. Ni Adam dah satukan ke ni? 4 dengan 5 ni? Tu ada 5. Betul lah. So yang ni adalah yang point dia. Ni adalah dia punya penerangan kan? Okay, so saya nak kalau boleh ada 2 cara untuk jawab ni. Saya akan bagi dia punya teks lah. Nanti Adam tolong tulis. Bagi tahu Zah kalau Adam dah selesai tulis lah. Macam tak nak suruh tulis sekarang sebab nanti waktu lama. Adam tulis cepat ke lambat Adam? Cepat boleh. Cepat Right. Kalau macam tu berikut adalah Adam tengok ni adalah format. Format menjawab ni kena bagi point. Lepas tu sekejap saya tengah type. Adam pernah dengar perkataan khurafat? Khurafat. Khurafat. Pernah dengar? Pernah. Okay. Apa maksud dia? Sesat. Apa beza syirik dengan khurafat? Syirik tu menduakan Allah. Khurafat tu tak tahu lah. Saya pernah dengar cerita khurafat tu nama orang. Oh, okay. Tapi sekarang dalam point ni kita tak cakap pasal nama orang tu lah. Kita cakap pasal apa dia sebenarnya maksud dia. Okay, khurafat tu sebenarnya benda-benda yang boleh menyelewengkan akidah. Kepercayaan yang tidak mengikuti asas akidah yang ditetapkan dalam Islam. Macam tu je. So, okay, Zul akan hantar sekarang. Zul akan hantar. Berikut adalah 3 amalan akidah yang menepati syarat. Boleh jawab macam ni. Yang ini kira kalau ada nak jawab dalam format paragraf ataupun perenggan. Yang ni adalah yang saya kira ini macam karangan pendek Kira macam poin panjang lah. So akan tengok markah. Kita kena pandai tengok markah. Kalau dalam SPM ni, kena pandai tengok markah. Kalau markah yang dalam situ dia bagi 3, janganlah bagi poin. Sebab kalau tu mesti dia akan bagi satu-satu je. Apalagi kalau poin kita pendek. Kalau nak bagi poin juga, make sure poin tu try panjangkan sikit. Macam tu. Tengok markah. Sebab kita punya cara persepsi tu kena sama macam pemeriksa. Kalau pemeriksa dia cakap, pemeriksa pula. Kalau dalam soalan tu dia cakap, apa nama, markah ada 6. Kita bagi pula poin 1, 2, 2, 2. Memang takkanlah dapat 6 markah full tu. So, kita pun belajar hari tu cara untuk menjawab. So, ni ada 2 cara untuk menjawab. Okay, Adam tengok markah. Kalau Adam diberikan markah dalam buku tu, macam tak ada markah pun yang ni. Tak ada. Tapi contoh kalau dalam tu markah 4. Bolehlah jawab bagi poin dalam 2. Boleh bagi jawapan yang kedua. Tapi kalau markah dia 6 ke ataupun lebih, bagi jawapan panjang sikit. Macam yang dalam first one. Boleh faham ke? Boleh. Okay, Zah bagi dalam 3 minit lah untuk jot down the points untuk this specific question. Kalau dah, tolong bagi tahu kita move on point ataupun nombor ke-6. Nombor 6. Tahu tak? Saya tak faham. Tak faham? Saya tulis balik ke macam ni? Yelah, tulis balik point dia. Lepas tu Adam singkat-singkatkan lah. Tak apalah tulis semua. Sebab kan saya dah bagi 2 cara dalam menjawab. Mengikuti markah. Adam pilih nak ikut yang pertama ke yang kedua. Tapi take note. Kalau Adam tengok dalam SPM, markah dia banyak. Tulis macam contoh nombor 1. Kalau Adam tengok markah dia tak banyak sangat. Tulis dalam contoh nombor 2. Macam tu. Tapi point tu kena take note lah. 2 kalimat syahadat. Rukun iman yang 6. Apa poin-poin dia. Kena huraikan. Pandai menghuraikan. Nombor 6 by the way tak ada jawapan Saya macam tak nampak ni jawapan nombor 6. Yang kat buku ni. Soalan yang tanya pasal apa yang akan terjadi jika manusia mengingkari sifat-sifat Allah tersebut. Mana jawapan dia dah? Ada kat sebelah tu?
Yang ni ke? Uh, Ni 5. Ni tasawur. Bu, QR code. Yes, please. Just send to me. I'll forward. Adam dah? belum. Okay. Tak perlu beritahu kau dah. Adam dah? Sikit lagi. Dah? Sikit lagi. Okay, alright.
Dah. Okay. So, nombor 6. Saya nak tanya jawapan nombor 6 tu yang mana? Jadi, Yang ni ke? Macam bukan. Yang ni ke? Macam bukan. So, Adam tak sempat jawab yang nombor 6. saya jawab tapi tak hantar. Okey, hantar dulu lah. Dah hantar dah? Tengah. Hantar dulu. Hantar dulu. Ada. Okay, jawab. Bacakan dulu jawapan untuk yang ni. Pendapat saya. Baca dah. Pada pendapat saya, jika manusia tidak membenarkan atau mengingkari si- tidak membenarkan dan mengingkari sifat-sifat Allah tersebut, sangatlah mereka Ah, sangatlah teruk, kerana dengan belajar sifat 20 ini dapat mengenali sifat-sifat Allah melalui dalil nakli dan akli. okey. Bila Adam baca jawapan ni, kalau Adam jadi pemeriksa, rasa berapa markah Adam nak bagi? 1. Okey. So, kiranya memang kena kreatif sikit lah dalam menjawab tu. Saya akan bagi contoh jawapan. Tolong tulis ikut contoh jawapan ni. Tapi kira kalau dia dah bagi sifat Allah ada dua. Contoh dekat sini dia bagi tahu Allah Maha Berkuasa, Maha Berkehendak. So, sifat wajib yang mana tu? Yang Allah yang dia tengah rujuk sekarang ni. Maha Berkuasa, Maha Berkehendak. Hmm. Check yang ni. Maha Berkuasa, Maha Berkehendak. Qudrat, iradah. Yes. So, bila kudrat dengan iradat ni, ada kena kod lah dia. Cara untuk menjawab tu. Bagi dia kreatif, tambah markah pula. Pada pendapat saya, jangan pendapat saya je. Pada pendapat saya, jika manusia mengingkari sifat Allah yang maha berkuasa dan yang maha berkehendak, tulis poin kat situ. Dalam berpuasa pula. Berkuasa letak kudrat, dalam berkehendak letak iradat. So kira tu poin tambahan tau. Jangan kita rasa macam kita quote je sebab dia akan pemeriksa tahu. Dia ni tahu ni yang mana rujuk yang mana ni, which one exactly. So yang pertama saya boleh bagi hidup tanpa panduan. Sebab Allah Maha Berkuasa, bila dia tak percaya benda tu ataupun dia tak faham konsep tu, dia akan just bergantung pada diri sendiri je lah. Dan boleh menyebabkan tekanan jiwa, hilang arah dalam kehidupan. Boleh jawab macam tu. Kemudian mudah pula terjerumus dalam syirik ataupun amalan khurafat. Sebab apa? Dia lupa Allah tu yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, bukan bomoh ke tak ada nak tukar takdir dia. Kemudian orang akan selalu menyalahkan takdir. Dia akan menyalahkan apa nama nasib. Okay, so saya akan bagi contoh jawapan. Tolong tulis exactly sama macam yang saya bagi sekarang. Boleh nampak ke kat WhatsApp? Boleh. Okay, inform kalau dah.
Dah ke Adam? Belum. Mhm.
Dah ke Adam? Dah. Okay. Sejak bila Adam baca kan, jawapan tu boleh dapat idea dah macam mana nak jawab soalan untuk seterusnya. Kalau ada jawab, soalan memang tanya pasal pada pendapat anda, macam mana huraian dia dan sebagainya. Boleh ke? Boleh. Okay. So sekarang ni, tasawur. Sekejap, nak tanya. Adam ada akan buat trial SPM juga ke sebelum SPM sebenar ataupun dia terus SPM terus je? Terus SPM. Okay. So kalau macam tu tricky sikit lah. Adam memang kena biasakan. Tadi masa tulis tu rasa panjang ke rasa pendek? Masih panjang. So, memang jawapan dia boleh lah adjust sikit-sikit tu tak ada masalah. Cuma, jangan terlalu pendek lah. Sebab risaunya nanti yang bila kita dah biasa kan bagi jawapan pendek. Kita tengok markah, relevance dia, kita terkejut. Asal sikit sangat markah aku dapat? Ataupun, contoh kita target, tasawur ni senang sebenarnya untuk score. Cuma memang kena pandai hurai. Itu je point dia. Okay, so next one. Yang jawapan yang Adam bagi, yang hantar kat Ustazah ni, yang pasal sifat wajib, sifat wajib yang ni dengan yang ni untuk page ke berapa? Sebelah dia. Sebelah dia. Sekejap. Yang ni Ha. Senaraikan nama-nama Allah dalam surah Al-Fatihah. Oh, okay. Alright. Nombor 1 Adam tak jawab. Ada saya ambil gambar. Belum ambil lagi. Belum hantar lagi. Tak, saya ambil kat Google. Maksudnya? Kat Google saya ambil image tu, ambil. Ya, boleh hantar kat Ustazah tak? Share dengan Ustazah. Yang mana tu? Okay. Dah? Dah ke Adam? Dah Okay, so untuk yang ni, dia punya pertanyaan adalah senaraikan nama Allah dalam surah Al-Fatihah. Yang Adam hantar kat Ustazah ni adalah nama Allah in general. Maksudnya Asmaul Husna lah. So, kalau dalam surah Al-Fatihah, cuba tengok. Surah Al-Fatihah dah hafal kan? Of course. So, ada berapa nama Allah dalam surah Al-Fatihah? Baca daripada awal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Tengok. Dah dapat dah jawapan? Ke Adam tengok jawab macam ini je jawapan Adam? Tak, Dah, belum dapat lagi jawapan dia. Macam mana? Tak tu macam mana maksudnya? tak, saya salah baca soalan.
Okay, alright. So, saya bagi dalam 2 minit untuk bagi sudah jawapan bertulis untuk pertanyaan ni. Nombor 1 ni lah. Ya, dah 2 minit, Adam. Dapat jawapan tak? Belum? Ya, tengah hantar. Alright. Adam, Adam hantar macam mana ni? Cam scanner ke? Oh, hantar link. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Malik. Maharaja. Okay. So, ni adalah Asma'ul Husna. Bila dia kata nama-nama Allah, dia tak bermaksud sifat wajib. So, takut kadang ada yang confused. Make sure dah faham lah soalan. Memang soalan kena baca dengan sangat teliti. So, ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Perkataan Malik pun sama, tapi sebenarnya Al-Malik lah. Kalau dalam Asma'ul Husna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, nice. Alright, nombor 2 kita skip. Nombor 3. Nombor 2 ada nombor 2 sampai nombor 6 Adam sorry. Daripada page ni, mana je yang Adam dah jawab? Mana yang Adam skip? Nombor 4. Nombor 4 je yang skip. Yang lain semua ada jawab. Nombor 3. Oh, itulah dia tadi. Mind map. Nombor 4, round table. Round table ni kira just bincang je sebenarnya. Macam mana kita nak tahu apa bukti Allah Maha Pencipta, apa bukti Allah Maha Pemberi Rezeki, apa bukti Allah Maha Pentadbir. Okay.
Okay, so sekarang Adam try untuk tulis, bagi tahu tentang yang nombor 2 je. Allah Maha Pemberi Rezeki. Dalam situasi, dengan betul-betul dalam situasi seorang lelaki yang gajinya banyak tetapi dia merasakan bahawa tuntutan hidup terlalu banyak. Jadi maksudnya walaupun gaji dia banyak tapi dia still rasa gaji dia sikit. Dia tak mampu untuk bayar semua benda yang contoh bil ke apa ke, dia rasa macam still sikit. So dalam macam tu apa konsep Allah Maha Memberi Rezeki? Boleh tak Adam cuba aplikasikan? Kira ni kebat sikit lah, kena fikir tentang konsep orang ni tadi. Tapi macam mana dia katanya Allah Maha Pemberi Rezeki tapi walaupun gaji dia tak banyak, gaji dia dah banyak tapi dia still rasa lagi kurang. Dalam situ peranan Allah memberi rezeki tu macam mana? Kalau dalam pendapat Adam lah. Kalau tak nak tulis tak apa, boleh cakap je. Rasa macam banyak tulis macam ni, tak apalah. Cakap je lah dulu. Kita discuss dulu. Adam faham tak soalan yang saya bagi? Faham? Adam prefer untuk tulis ke untuk cakap? Cakap. Okay, sila. So konteks Allah Maha Memberi Rezeki kat situ macam mana? Adakah Allah dia tak adil pada orang ni ataupun orang tu yang dia boros ke macam mana? Rezeki Allah dah tentukan daripada sejak lahir, sebelum lahir lagi. Okay. Apa fayanfukhu fihi ruh wa yafa'u bi arba'i kalimat bi katbi rizqih wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'id. Okay, Adam nak quote ayat Quran ataupun hadis? Hadis. Bila nak quote hadis, kena mention lah. Kalau Adam tak sure, dia punya matan hadis tu apa, Adam kena make sure sebut lah. Au kama qal ataupun bimakna hadis. So ini semua kalau kita nak quote hadis kan, kita kena make sure yang apa yang kita quote tu sama dengan apa yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis tu. Tapi kadang tak boleh juga sebab kita tak hafal full. Tapi kita tahu hadis tu familiar. So macam ni cara dia adalah dengan kita cakap au kama qal. Lepas kita dah sebut hadis tu, kita cakap au kama qal. Macam mana yang Rasulullah SAW sebut ataupun macam tu dah yang disebutkan. Ataupun kalau kita tak boleh nak quote matan hadis tu sendiri, kita cakap bimakna hadis. Dengan maksud hadis tu macam tu. Okay? Dua perkataan tu penting lah kalau nak quote hadis. Dan sebaiknya boleh sebut. Kalau kama qala Rasulullah SAW. Jadi benda tu dalam tasawur lah specifically ataupun again konteks yang formal memang sangat digalakkan untuk beradab dalam kalau kita quote ayat Quran, kita cakap macam dalam firman Allah dalam surah ni. Tak usah perasan nanti yang Adam sebut Hud. So kena sebutlah Quran surah Hud. Kalau tak nak sebut Quran, tak lah surah Hud je lah. Paling tidak kena sebut perkataan Quran surah Hud tu. Surah. Jadi dia bukan tiba-tiba Hud je ataupun bukan Al-Qasas ataupun Maryam dan sebagainya. Okay? Alright, tak apa. So kita skip yang ni. Kita nak tengok yang kalau Maha Pemberi Rezeki tu, Adam boleh kaitkan dengan Allah SWT memberi rezeki pada semua orang. Boleh quote dari ni ada nak quote. Lepas tu kaitkan dengan Allah memberi rezeki dengan adil. Rezeki yang orang tu minta dan rezeki yang tak diminta. Rezeki ada dua. Rezeki ada yang rizq ataupun yang dah dituliskan ataupun rezeki yang dia kena cari sendiri. Jadi kalau dia tak cari benda tu tak dapat. Contoh macam kerja. Contoh kecuali kalau benda tu memang dah termaktublah untuk dia. So dua benda ni benda yang berbeza dan benda yang penting untuk orang tu tahu. Beza antara rezeki yang Allah dah tetapkan dan rezeki yang dia kena cari. Poin dia adalah dia kena pandai untuk dalam membelanjakan harta dia kena tengok. Sebab dalam barakah, konsep barakah tu dia bukanlah makin banyak, makin berkat. Tak. Dia sebenarnya tak, kuantiti tu tak ada. Mungkin dalam Islam, sikit je yang kita dapat. Tapi kualiti ataupun berkat daripada rezeki yang sikit tu, mungkin lagi berganda. Daripada kalau kita dapat, contoh gaji sebulan 10,000.
kita rasa tak cukup je. Mungkin boleh jadi lifestyle kita. Mungkin boleh jadi boros. Mungkin boleh jadi kita banyak beli benda yang tak perlu. Mungkin kita boleh jadi banyak sangat makan-makan kat luar. Benda yang tak penting lah kiranya. Tapi bila kita tahu, sebenarnya rezeki, gaji aku bila dalam 4,000, 5,000 sebulan pun cukup je sebenarnya. Dan sebenarnya berlebih untuk aku untuk pergi sedekah dan sebagainya. So boleh kaitkan dengan konsep rezeki tertulis, maktub, kemudian berkat, kemudian bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Boleh tambah kat situ. Okay. Alright. Kita settlekan untuk yang tadi punya lah. Lengkapkan peta pemikiran nombor 6. Beriman kepada qada dan qadar. Bahawa telah tertulis. Tu, nampak tak yang macam ada quote kat sini kan? Hud ni kan? Tulis QS, Quran Surah. Senang je. QS Hud, ayat berapa? So, lebih complete lah dalam mengkut ayat Quran tu. Right. Last one. Makhluk gaib. Malaikat jin syaitan. Al-Quran macam biasa dah A, Q besar. Allah pun besar. Huruf A. So biasakan tulis lepas ni kalau nak quote ayat Quran, tulis QS. Tak payah tulis panjang tak apa. Quran surah. Ataupun surah Al-Baqarah ayat 98. Alam mahsyar, ejaan mahsyar tu ada huruf H M-A-H-S-Y-A-R. Mahsyar. Bukan masyar. Sama macam tadi tu, khilaf ada H juga. Okay, dah settle. Kita punya homework dah settle. So, kita nak sekarang continue kepada perbincangan tentang page yang ataupun next chapter. Okay, Adam, boleh tolong baca ibadah menurut Islam. Kita ambil daripada konsep ibadah dalam Islam, maksud ibadah, the whole page, and then konsep ibadah, and then nilai penghayatan. Silakan. Pasal ibadah, yang pertama, keikhlasan menjadi asas penerimaan ibadah di sisi Allah. Yang kedua, kewajipan menuruti perintah yang disyariatkan dan tidak mengada-adakan ibadah. Yang ketiga, tujuan hidup manusia adalah untuk ibadah kepada Allah. Yang keempat, ibadah melibatkan segala kegiatan manusia dari segi rohani dan jasmani. Lepas tu, pembahagian ibadah khusus, semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah sama ada fardu atau sunat. Yang ibadah umum, semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama. Fardu ibadah khusus tu terbagi kepada 3. Fardu ain, contoh solat fardu, mengeluarkan zakat. Sunat, contoh solat sunat, puasa sunat. Fardu kifayah, contoh solat jenazah, menguruskan jenazah. Ibadah umum, fardu ain, contoh bekerja, belajar. Sunat, membuang benda yang bahaya dari jalanan. Fardu kifayah, membuat penyelidikan, bekerja sebagai doktor. So, ada soalan tak tentang perbezaan antara fardu ain dengan fardu kifayah? Contoh macam Adam confused ke, nak bezakan dia, still kurang faham ke, macam mana, ada tak? Tak ada. So, untuk fardu ain, fardu kifayah, perbezaan antara level-level dan kepentingan beribadah ni semua Adam jelas ke? InsyaAllah jelas. Okay, great. Next page boleh sambung? Dalil tadi tak sempat baca lagi Dalil yang Wama khalaqtul jinna wal ins tu. Tak baca. Hmm? Tak baca tadi. Baca dulu maksud dia bahasa Arab dan tengok, tolong tambahkan dalam list dalil macam biasa kita cakap, ada list dalil tu, tolong take note, tambahkan dalam list ataupun senarai dalil-dalil yang Adam kena hafal. Surah Az-Zariyat ayat 56. Okay, silakan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan, maksudnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Yeah. So untuk kalau ada ayat Quran ataupun dalil, setiap kali Adam nak baca dan benda tu tidaklah bermula dengan basmalah, make sure kena mulakan dengan ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas ke? Jelas. Sebut perkataan ba'da
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak nak sebut bismillah pun tak ada masalah, tapi kena mula dengan isti'azah. Sebab dalam Quran pun ada suruhan yang kata kalau nak baca Al-Quran, startlah mula dengan isti'azah. Okay, so take note tambah dekat senarai dalil sekarang. Kalau dah, kita boleh move on to the next page. Dah. Sila, sambung. Amalan yang berkaitan dengan ibadah. Solat fardu, solat 5 waktu sehari semalam. Amalan pertama yang pertama akan dihisap kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit atau darurat. Zakat, sedekah wajib, terbahagi kepada zakat fitrah dan zakat harta, memberikan kepada belajar. Okay. Kepentingan Mana di antara semua ibadah ni yang Adam rasa susah untuk istiqomahkan dalam kehidupan? Ada tak? Boleh jujur dia. ada Yang di antara semua-semua ni mana yang rasa macam susah lah nak istiqomah? semua dah. Fardu saya tak pernah, zakat tak pernah buat lagi. Okay. Adam tahu tak untuk zakat tu siapa yang perlu bayar dan bila Adam kena start bayar sendiri? Tak tahu. Ya, dengar tak suara? Dengar? So untuk zakat tu tak dengar tadi jawapan Adam. Saya cakap tak tahu. Okay. So sekarang umur Adam berapa? 18. Oh, dalam keluarga ada berapa orang adik-beradik? 5. Ayah dan ibu masih bekerja? Ayah je. Ada yang dah berkahwin dah daripada adik-beradik? Tak ada. Okay. So selalunya kalau untuk orang yang adik-beradik dia macam bukanlah tak perlulah tengok adik-beradik ramai ke tak. Maksudnya kira untuk ayah dan ibu yang bekerja ataupun ayah lah seorang je bekerja dan anak-anak masih bersekolah ataupun universiti lah selalunya yang akan membayar zakat untuk keluarga adalah ketua keluarga. Sampai anak tu sama ada baligh dan ada dia punya pendapatan sendiri dan dia kata, okay ayah, saya start pada tahun ni saya nak bayar zakat sendiri tau. Point blank, memang wajib untuk semua orang bayar zakat. Sama ada dia dibayarkan oleh wakil iaitu ketua keluarga ataupun dia membayar sendiri. Okay? So point kat situ adalah kalau you tak boleh bayar zakat, make sure ada orang yang bayarkan untuk you. Sekarang ni kita dah ada ilmu tentang zakat. Zakat tu maksud dia adalah menyucikan harta. Okay? Menyucikan harta. Bukan zakat tu adalah harta yang dikeluarkan untuk anak yatim, miskin, asnaf, tak. Menyucikan harta sebab dalam harta kita ada hak orang lain. So, cara untuk menyucikan harta tersebut adalah sharing dengan orang lain ataupun berkongsi. Kalau dalam zakat tu dah kira diwajibkan. Okay? So, settle. Solat fardu, zakat, belajar. Okay. Dekat sini, amalan yang berkaitan dengan ibadah. Nampak Dia masukkan yang wajib. Dan sebenarnya talabul ilmu faridatan ala kulli muslim, mempelajari ilmu pun wajib atas semua manusia. Sebab tu dimasukkan dekat sini. Tapi dia masuk dalam fardu ain ke fardu kifayah? Dah tahu ke belum? Fardu kifayah. Fardu ain sebenarnya. Sebab kalau orang tu dia mampu belajar tapi dia tak belajar, berdosalah dia sebenarnya. Belajar tu dia tak perlu pergi sekolah. Kalau saya tak boleh bayar, saya orang miskin macam mana? Tak apa, kita boleh belajar pada siapa pun. Di mana pun atas niat belajar, kena tambah nilai dalam diri tu. Kalau solat jenazah boleh masuk memang fardu kifayah lah, penyelidikan pun sama. Tapi kat sini dia nak bagi tahu semua ni adalah ibadah ataupun boleh kita kaitkan dengan ibadah berkaitan. Ni dia punya huraian dia. Okay, ni asnaf, ada 8 jenis 8 kelompok asnaf, kena take note. Kemudian kepentingan ibadah menurut Islam ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni. Okay, and then tak apa kot, ni dah. Ni I think it's very clear. Pelaksanaan ibadah wajib. Okay, Adam boleh baca dulu dah supaya kita tak skip lah. Sila baca kepentingan ibadah menurut Islam ni. Setiap amalan ibadah pasti mengandungi hikmah tertentu.
Antara kepentingan ibadah dalam Islam ialah seperti berikut. Lafaz syahadah menjadi bukti penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat menjadi seorang Muslim. Salat meneguhkan hubungan manusia dengan Allah, meningkatkan ketakwaan, meninggalkan hubungan baik dalam masyarakat melalui salat jemaah. Puasa, mendidik hawa nafsu, melihatkan sistem pencernaan, merasai kesusahan orang miskin, mencari nafkah Hmm. dikategorikan sebagai ibadah, hidup mulia dan tidak membebankan orang lain. Belajar, menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran, membangunkan tamadun agama, bangsa dan negara. Okay. Ada yang nak tanya? Ada yang tak clear? I think everything's clear. But do you have any questions so far untuk yang ni? Okey, Okay kan. So kepentingan ibadah make yang point dia adalah tak ada benda yang kita buat dalam dunia ni yang tak ada sebab. So bila ada orang yang cakap saja je tu memang dia tak faham lah konsep ibadah. So dia macam wasting time. Hidup dia dekat atas dunia ni bila dia buat something dan dia tak ada sebab kenapa dia buat, meaning dia wasting time. Dia membuang-buang masa kiranya. Okay. Next Adam, pelaksanaan ibadah wajib. Silakan. pelaksanaan ibadah wajib. Ibadah wajib perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Antara Hmm. ibadah wajib yang perlu dilaksanakan ialah menjaga solat 5 waktu, puasa penuh di bulan Ramadan jika tiada keuzuran syar'i, melaksanakan ibadah haji dan umrah apabila memenuhi syarat wajibnya, mengeluarkan zakat untuk membantu mereka yang memerlukan, belajar untuk memenuhi keperluan hidup dan memberi nafkah kepada tanggungan, menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains untuk menghasilkan produk yang diperlukan masyarakat. Hmm. So kat sini, apa cara untuk meningkatkan kualiti ibadah? Sentiasa mengingati Allah seketika melakukan pekerjaan, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ibadah khusus dan umum, berdamping dengan orang soleh dan berilmu, sabar dan istiqamah dalam melakukan ibadah, memahami hikmah di sebalik kewajipan suatu ibadah. Hmm. Okay. Ada pertanyaan untuk Bish ni? Tak ada. Next. Okay. Simulasi. So, sila baca situasi. And then, apa kewajipan ibadah yang perlu dilaksanakan? Situasi 1. Situasi satu, Remy mahu solat dalam keadaan tangannya berbalut kerana luka. Situasi dua, Aminah memiliki barangan kemas yang banyak. Situasi tiga, Ali diserang penyakit gastrik pada bulan puasa. Situasi empat, Salman mendapat tawaran melanjutkan pengajian di luar negara. Nama ibunya meminta bantuan Salman untuk menyara adik-adik memandangkan ayahnya telah meninggal dunia. Situasi lima, Ahmad mendengar laungan azan Jumaat ketika sedang membeli belah. Okay. So, dia nak bagi tahulah. Dia nak ada bagi jawapan lah kat sini. Macam mana nak buat apa ni? So, bila Remy nak solat tapi keadaan tangan ni berbalut kerana luka, so boleh tak dia still solat? Boleh? Boleh. Tapi dia tak ada wuduk. Macam mana? Ambil duduk. Ha? Ambil duduk macam biasa tapi bahagian tangan tu sapu dengan air. Okey, tu nama dia Jabirah. Adam tolong tuliskan perkataan Jabirah. Nanti Adam tolong buat research, baca sendiri perkataan Jabirah. Jabirah tu adalah pembalut. So dalam Islam ada rukhsah untuk pembalut. Okey. Kiranya bukan pembalut wanita tu, pembalut luka ataupun kalau contoh macam plaster dan sebagainya ada punya hukum. Nanti Adam tolong side note tolong baca hukum fiqah dia. Nombor 2, memiliki barang kemas yang banyak. So nak buat apa tu? Pakai. Ha? Kalau barang kemas yang banyak, kalau dia emas, kena bayar zakat mal. Okey. Kalau barang kemas yang banyak, jika melebihi
keperluan, dia boleh sedekahkan. Tak perlu menyimpan benda yang dia tak perlu. Jadi kiranya tak ada pembaziran lah kat situ. Untuk memenuhi tuntutan hukum syarak ni. So kalau pakai je, that means orang boleh beli je lah berapa banyak yang dia nak. Jadi mami jarum. Daripada kaki, tangan, kepala, leher, semua boleh penuh dengan barang kemas. Tapi tak perlu. Dalam Islam tak ada point dia. Okay. Next, Ali diserang penyakit gastrik pada bulan puasa. Nak buat macam mana? Batalkan puasa. Okay. Sebab Kemudian, berita memudaratkan dia. point dia adalah rukhsah. Rukhsah. Okay? Tolong tulis perkataan rukhsah. R-U-K-H-S-A-H. Rukhsah. Rukhsah bermaksud kalau dalam Islam, Allah akan bagi tahu, Allah akan bagi tahu, Allah memberikan kepada orang Islam kemudahan untuk mengerjakan ibadah, dan kiranya kalau dia sakit, taklah dipaksa. Tak perlu. Paksa tak boleh juga. Kena juga puasa. Boleh batalkan tapi dengan syarat kena ganti ketika keadaan sudah lebih membaik, ataupun bila dah habis bulan puasa tu dia kena gantilah bila dah sihat. Next, Salman mendapat tawaran melanjutkan pengajian di negara, namun ibunya minta bantuan Salman menjaga adik-adik manakala ayah telah meninggal dunia. So nak buat apa ni Salman ni? Ikut cakap mak dia, jaga adik-adik dia. Okey, tapi perasan tak Adam punya perkataan ni sangat tak formal. So Adam kena formalkan sikit. Try your best lah. Kiranya mengutamakan keluarga kerana Islam ada mengajarkan konsep birrul walidain. Tolong tulis. Mengutamakan keluarga kerana Islam mengajarkan konsep birrul walidain. Tapi kiranya bukanlah dia give up on cita-cita dia terus. Tapi kat situ kalau dia mampu untuk menyaring adik-beradik dia while dia still pergi belajar, kenapa tidak? So kena pandai lah, kena bijak lah dalam berbuat, kena bijak dalam membantu apa nama ni? Memprioritikan apa yang perlu diprioritikan. Okay, next. Situasi 5, Adam mendengar Ahmad mendengar laungan azan Jumaat ketika sedang membeli belah. So nak buat apa ni? Hmm. Tengah membeli belah, kemudian dengar azan Jumaat. So nak buat apa? Ahmad perlu berhenti daripada membeli belah dan pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Mencari tempat solat. Tak perlulah cakap berhenti membeli belah tu. Can say mencari tempat sembahyang, yang maksudnya untuk memastikan bahawa dia tidak lambat untuk mendengar khutbah ataupun mengutamakan. Sebab dalam surah Jumuah pun ada dalil tersebut. Boleh quote. Okey, Adam boleh buat yang refleksi ni, tolong buat masa untuk homework. Next one, soalan berikut yang ni pun boleh buat untuk homework. Okay, untuk this page, untuk this chapter, ibadah dalam Islam ni, ibadah menurut Islam, ada pertanyaan tak? Anything yang tak clear ke? Tak ada. Next ni, kita lagi dalam 2 minit sebelum kita habis. So, nak Adam tengok akhlak menurut Islam pula. Tolong bacakan dalil dia dan tambahkan dalam senarai dalil. Walaupun ini adalah hadis, bukan ayat Quran, tapi dia still termasuk dalam dalil. Silakan, baca. البر حسن الخلق واسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Maksudnya kebaikan itu akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Okay, faham ke dalil ni? Faham. Okay, next. Ciri-ciri akhlak menurut Islam. Ada 4 sekarang ni. Apa dia? Yang pertama, bersumberkan Al-Quran Sunnah. Yang kedua, melandaskan fitrah kejadian manusia. Yang ketiga, meliputi semua aspek kehidupan. Yang keempat, tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Okay, next. Ni yang saya sebutkan tadi tentang akhlak, ada pembahagian 2, mahmudah dan mazmumah. Kemudian ada contoh-contoh dia. I think this is pretty clear, but try to read it really quick.
Sila baca. Akhlak mahmudah, mahmudah. Akhlak terpuji yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak mazmumah, akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah daripada diamalkan. Mhm. Contoh akhlak mahmudah, redha dan bersyukur. Mhm. Okey. Menghormati orang lain, amanah, menjaga kebersihan, memelihara alam sekitar. Akhlak mazmumah, putus asa, kufur, memandang hina orang lain, khianat, mengotor, mencemarkan alam sekitar. Okay, I think it's very clear lah eh. Jadi akhlak ni ada 3 pembahagian, akhlak dengan Allah, akhlak manusia, akhlak dengan alam. Bukan hanya hablum minallah dan hablum minannas tapi juga ada tanggungjawab seorang sebagai khalifah. Okey, pada page seterusnya, page 34 ada dalil yang next one iaitu dalil dalam pemujian ketinggian akhlak, boleh tambah juga dalam senarai dalil. Kemudian ada kisah. Kisah-kisah ni saya nak minta tolong Adam baca sebagai homework sampailah kisah ketiga pemurah. Nanti next class kita akan mula daripada page 36. Okay? Boleh ke Adam? Boleh. Alright. Nanti Bapa kalau ada soalan apa-apa, tolong WhatsApp je. Tak ada masalah. Untuk next class, kalau kita tak buat hari Ahad nanti, kalau ada hari yang sebelum tu Adam free, WhatsApp je Ustazah. Ustazah, saya ada free, boleh tak buat kelas? Sebab kita ada banyak yang kita catch up. At least bila dah habis untuk kelas ganti kira ni, untuk minggu ni lah kiranya. Kalau tak kita jumpa hari Ahad, nanti boleh. Roger, okay? Okey boleh insya-Allah Okay. kita baca Quran Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.